Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2021, kertas 1 soalan 5. So tajuk dia ada fungsi kuadratik. So dia beri kami fx sama ni lah. Dia minta kami cari jumlah nilai x dalam keadaan fx lebih besar dan sifar. Okay. So ini. So kami ganti dengan ini. So kami faktorkan. Okay. So soalan tak minta cara apa. So kami guna lakaran graf. Okay, so A adalah 1, so bermaksud happy. So ini negatif 4, so ini 1. So lebih besar, so kami lores sini. So bermaksud X lebih kecil daripada negatif 4 atau X lebih besar sampai 1. Soalan B, dia cakap P persamaan ni dengan keadaan P dan Q yang pemalang mempunyai punca-punca alpha dan beta lah. Dia minta kami nyatakan alpha tambah beta dan alpha beta dalam sebelah P dan atau Q. So kami salin balik ini. So kami gantikan persamaan ungkapan fx tu. So macam ni lah. Itu kurungan antara penting lah. Persamaan yang sifar. So kami susunkan x square tambah 3 tolak p x tolak 4 tolak q equal to 0. Okay. So hasil tambah punca dia adalah alpha tambah beta. Saya mau ikut ungkapan ini lah. Ungkapan ni hasil HTP sama dengan P tolak 3. So maksud alpha tambah beta sama dengan P tolak 3. Lagi HDP sama dengan negatif 4 tolak Q. So maksud alpha beta equal to negatif 4 tolak Q. Okay. So soalan 2 tu dia cakap punca-punca bagi persamaan ini adalah 2 alpha dan 2 beta. Dia minta kami cari ungkapan P dalam sebelah Q. Okay. So kami salin balik persamaan dia. Susunkan. Okay. So dari sini kami dapat HDP dia sama dengan negatif A. So HDP dia sama dengan A tolak 10. So bermaksud sini 2 per alpha tambah 2 per beta sama dengan negatif A. So 2 alpha tambah 2 beta sama dengan per alpha beta equal to negatif A. So 2 alpha tambah beta per alpha beta equal to negatif A. So 2 P tolak 3 per negatif 4 negatif Q sama negatif A. So kami letak ni dulu. HDP 2 per alpha 2 per beta sama dengan A tolak 10. So 4 per alpha beta sama dengan A tolak 10. So 4 per negatif 4 negatif Q sama dengan A tolak 10. Okey. Sekarang soalan minta P dalam sebelah Q. So bermaksud A sudah tak ada. So bermaksud di sini kami mau samakan A. Okey. So sekarang kami buat. So sini. Okay lah, sampai sini. Kami nak R. So bermaksud A sama dengan A sama dengan macam mana? A sama dengan 2P tolak 6 per 4 plus Q lah. Okay, sini. Kami nak ambil A sebagai tajuk. So bermaksud A sama dengan negatif 4 per 4 tambah Q tambah 10. So bermaksud sini kami akan dapat berapa di sini? 36 tambah 10Q per 4 plus Q. So lepas tu kami samakan kedua-dua A. So bermaksud 2P minus 6 per 4 plus Q equal to 36 plus 10Q per 4 plus Q. So bermaksud 2P minus 6 equal to 36 plus 10Q. So sekarang minta P dalam sebelah Q. So bermaksud 2P equal to 42 plus 10Q. So P equal to 21 plus 5Q.